Jemaah untuk jemaah. Ni Mak Jemah bawa story Mori asal Mak Jemah bawa balik pada London. Tapi tiket Mak Jemah dia tulis dekat Real Madrid. Real Madrid kan? Okey, Real Madrid dia transit London. Apa ceritanya sampai ke apa tadi? Vienna? Mana? London. Cerita pasal ni lah Mak Jemah punya apa? Hero remaja Mak Jemah lah. Hero remaja. Dulu dia masuk era remaja. Alah yang Mak Jemah make up kan tu. Karufah Mishimat. Hey, itu buah hati bukan hero remaja. Cristiano Ronaldo. Hero remaja. Hero remaja. Dia dulu masuk era remaja. Kalah. Kalah kat siapa? Kalah dengan siapa? Safi Salih tak silap. Tak percaya lah Mak Jemah. Saya sudahlah. Kan? Ni kisah apa sebenarnya Mak Jemah? Sekarang ni kalau jadi kan sebab Cristiano Ronaldo, Manchester City nak beli dia. Dia dari tim mana Ray? Dia daripada Real Madrid. Dia minta naik gaji dekat Real Madrid lah. Dekat Real Madrid. Main dekat Manchester City tak adalah ulang alik jauh sangat ke Sepanyol. Sebab Mak Jemah nak cakap Sepanyol tu susah, lidah berbelit-belit. Tapi Mak Jemah boleh ke? Apa pula tak boleh. Okey, kalau nak cakap apa dalam bahasa Sepanyol? Okey, cakap anda, saya kalau boleh nak balik rumah jumpa. Banyaknya. Kadang nak buat karangan ke apa ni? Tanya dia yang cantik yang manis. Zavrivi Kurisem. Kurisem tu yang manis. Bukanlah, itu yang masem. Siapa yang cakap bahasa Sepanyol ni sebenarnya? Saya pun belajar agak Mak Jemah. Okey, belajar kat mana? Saya belajar kat Oxford London. Kau terajang kau ni. Oxford Sepanyol pun ada. Mak Jemah dekat Espana saja. Espana. Mak Jemah 3 tahun kat Espana. Kat Espanyol berapa tahun? Espanyol 2 tahun. Masa tu main kerbau tu. Main kerbau. yang lari daripada kerbau. Kena kejar. Setiap tahun kita pesta kat situ. Dekat Espana yang 3 tahun. Lama. Espana ada apa? Mekanik. Patutlah Mak Jemah terror bola. Mekanik kan suka ni tengok bola. Ronaldo tu berapa dia kena jual tu? Dia Manchester City nak beli 426 juta. Siapa yang deal kan? Kalau tanya nak tambah yang deal kan, kalau dah main juta tu Mak Jemah lah. Okey, persen Mak Jemah berapa? Persen macam biasa lah, kita ambil 50-50 je. Tengok kau ni suka hati je. 50-50 Mak Jemah Yalah 50-50. Betul Mak Jemah ni 50-50 ni. Kau tengok soal gambar ni, betul tak? Tak, Ray. Macam ada nama Mak Jemah? Jemah will take the 50% of the selling Ronaldo. Wow. Jemah will take tau. Itu present tense. Kalau past tense, Jemah take already. OMG